Akan berlangsung perlawanan antara Johor Darul Ta'zim menentang Shan United pada perlawanan kumpulan B Shopee Cup. Prestasi semasa Johor Darul Ta'zim, JDT, dijangka memberi kelebihan kepada pasukan itu menjelang aksi terbaru kumpulan B Shopee Cup menentang Shan United. Ini kerana JDT bukan saja masih mengekalkan rekod kemenangan 100% dalam Liga Malaysia, Liga M, setakat ini. Malah, pasukan itu turut merekodkan 7 kemenangan daripada 7 aksi terakhir mereka. Ini termasuk kemenangan 2-0 ke atas musuh tradisi, Selangor FC pada 4 Januari lalu. Selain itu, JDT turut merekodkan 11 gol dalam aksi pusingan 16 Piala Malaysia menentang PDRM FC baru-baru ini. Ini menjadikan 24 gol dijaringkan JDT dalam 7 aksi terakhir mereka. Selain itu, mereka juga hanya dibolosi 4 kali dalam tempoh sama. Harimau Selatan juga merekodkan prestasi baik dalam Shopee Cup dengan memiliki rekod tanpa kalah dalam 3 perlawanan. Pasukan itu memiliki 2 kemenangan dan 1 keputusan seri. JDT turut menyumbat 9 gol dan dibolosi sebanyak 3 kali dalam tempoh sama. 6 gol pasukan itu masing-masing disumbangkan oleh Bergson da Silva dan Joao Figueiredo. Kehadiran semula bekas penyerang Istanbul Basaksehir itu dijangka menambah taji JDT menjelang aksi menentang Shan United pada Khamis.